fishing. So hari ni geng, hari yang dinantikan untuk aku try cari strike untuk reel DC baru aku tu, Reaper Smart DC aku. So hari ni harap hopefully ada lah. Aku pun dah lama tak mancing ni. Sepanjang aku cuti study week ni. Itulah. Aku dah lama tak mancing atau beberapa waktu nanti aku ceritalah dalam video ni. So kepada yang baru datang kat channel aku ni, selamat datang. Dan jangan lupa support aku dengan like, share, komen and subscribe. Tekan butang lonceng kat bawah tu. So jom, hari ni kita cari haruan, cari strike. Jom, let's go. Okay geng, jom. Kau nak setting jap. Okay, hari ni pun aku nak try soft rock baru. Bapak aku belikan soft rock ni, Sawadi, model dia S22 mini frog. Berat dia 4cm, 7 gram berat dia. Okay, weight dia, panjang dia 4cm, berat dia 7 gram. So ni bapak aku yang belikan. Okay, jom kita try. Dia ada dua lah body dia. Satu body spare, satu ada macam ni. Buntut dia ada dua macam ni. Satu macam ni tak ada buntut, tak ada apa, tapak anu bulu lah. Boleh letak bulu, modify senang. So di S22. Oh, licin lah soft rock dia ni. Struktur soft rock dia ni licin tau, body dia, Sawadi ni. Okay geng, setup aku menggunakan rod daripada ESP Asian 820, panjang dan kaki 6, reel Reaper Smart DC 151 HG 151 HL. Okay, lepas tu tali dia Owashima Max Track 30 LB, leader 25 LB, iFit fluorocarbon 20%. So snap daripada Toman V-shape snap. Dan soft rock Sawadi lah dulu. Kita cuba hari ni. Kita ketatkan brake dulu, setting brake semua, cun-cun. Angin kuat ni, macam nak hujan tapi tak hujan. Setting brake dulu. Kita try kas depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada zing-zing. Macam berat lah. Lidah aku pendek tau. Lidah aku pendek, tak sampai rod. Jadi kot. Tengok dulu ada tak. Harapannya ada lah.
Aku nak pergi tau atas tu. Atas tu ada pot lagi atas tu. Tapi aku bawa motor. Nak parking tak risau lah, bahaya. Walaupun kita dah ada lock kan, bahaya. Lagi aku bawa V8. Kalau motor buruk okey lah. Motor lama bapak aku okey juga. Masalahnya motor lama tu pun dah tak hidup. Okay, hidup. Okay. Ada geng. Wah, lucut geng. Oi, lucut. Ada. Kau nampak tak geng? Sampai depan tu dah ambil. Tak lekat weh. Aku tak sempat dah. Aku leka benda lain. Dia ambil weh. 2 kali dia ambil. Aku ingat tak lekat. Sebab tu aku gulung lagi. Tak apa. Ada. Keluar je dari situ. Pum. Terus dah ambil. Aduh. BKK. Oh, ada mak lah. Ada anak tu. Geng, tengok geng. Besar geng ular dia. Dah mati lah tu. Tak tahu lah kenapa ni. Aku rasa kena langgar. Lepas tu dia mati kat situ kot. Besar pula tu ular sawa dia ni. Ular sawa namanya ni. Hati-hati mancing geng. Kat tempat ni. Bye. Bosok geng. Besar geng. Besar geng. Besar gila shoot. Gasau ni. Alah curutnya ya Allah. Alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah. Syukur fast. Ingat besar weh. Dah tarik puk. Terbunyi sing. Rekod tak? Alhamdulillah rekod. Hanya Rebisi aku yang baru R1. Nak bosor dia ni. Kasar betul. Sekejap. Meh. Alhamdulillah. Bolehlah. First try on the day. Boleh tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dapat kaki anjing ke babi? Dapat kaki anjing.
Sekejap kau ambil frog dulu. Air ni. Mana motor aku? Oh, tu atas. Baik tu soft rock dia. Soft rock apa ni? Wih. Sikit pula ke? Bapak besar. Ada bapak besar. Geng. Soft rock apa ni geng? Bapak besar geng. Tapi body lembut ni. Jom. Mission pass. Respect. Ini. Ada ke soft rock angkut? Lagi. Boleh pula ngam-ngam jatuh kat situ. Wih. Oh ya, ada. Depan ni ya. Depan ni ya dia. Depan kaki dia ambil. Depan kaki. Air keluar mampu. Yes. Strike dia. Oi. Strike dia. Okey, strike dia. Strike dia. Strike keluar. Boleh tahan je. Alhamdulillah. Strike kedua. Tahan buat saya benda. Finally strike kedua. Boleh lah. Okay. Haruan body sakit. Kita lepaskan dia demi masa depan. Aku mancing tak dekat. Start lagi. Start lagi.
strike second. Tadi aku dah dapat first sekor, aku dah dapat strike second pula. Cendol Peraya aku dekat adik aku pula kat atas, bapak aku kat bawah ni. Okay, strike pertama untuk video lah. Okay geng, alhamdulillah video kali ni aku berjaya naikkan tinggi aku. So aku berjaya lah naikkan mesin baru aku tu, Ripple Smart DC tu. Okay. Walaupun hari pertama tu sukar, tapi ada juga sambaran dia, tapi agak sukar lah nak dapatkan dia sebab faktor ramai pemancing, ikan pun dah semakin sikit lah populasi dia. Lepas tu keadaan nak hilang, dah semakin kering sebab bulan ni dah jarang hujan. Tempat lain hujan je, tempat tu hujan berbanjir-banjir, tapi kat tempat aku ni aduh, nak tunggu hujan tu rinsa gila. So itulah kot video kali ni. Terima kasih anda menonton. Jangan lupa support aku dengan like, share, komen, subscribe. Jumpa video akan datang. Okay, bye.